Mak kami ni daripada kesihatan. Dia mak kami ni kita ambil bawah K3P. Bila pengalaman dekat radio ni, bila kami lah pioneer, kami lah, saya lah waktu saya orang lokal, arwah Ustaz Muttalib Husin, dia bagian agama, dia daripada Nida Islam, radio cetak di balik mai. Dia pun daripada KL juga. Tu Hadi, arwah ada Hadi Mustafa, Ahmad Hassan yang tetap lah. Yang tetap saya, Ahmad Hassan, Hadi Mustafa. Kami lah yang memenang. Itu teknikal ada 4 orang. Waktu tu kita gunakan penyelia stesen. Dia bukan pengarah. Penyelia stesen sebab stesen kita kecil. Kita tumpang di Wisma Pusat sebelah immigration. Saya ingat pasal kawan saya seorang, masa tu saya kerja di kesihatan. Kemudian ada kawan seorang nama Mak Kamis. Mak Kamis, ya. Dia kami panggil Mak Brown. Mak Brown. Mak Brown. Yes. Dia jadi sebagai orang kata jemputan gitulah. Sambilan kan macam mana tak tahu lah. Mak Kamis tu saya yang ambil. Saya ambil. Part-time tu semua bawah saya sebab ketika tu saya senior, saya jaga bahagian DJ ni. Dia mana DJ Azmi, saya tak kenal nama Ego lagi. Ada lagi bawa Azmi Umar. Azmi Umar kan tak apa lah. Ambil lah ada mak kami ni daripada kesihatan. Dia mak kami ni kita ambil bawah K3P. Dia tu kumpulan pendengar penonton punya K3P Kubang Mesu. Sebab RTM tu agenda daripada Datuk Muhammad Rahmat, dialah yang wujud tetap nanti dia ada K3P. So kita kena K3P Kubang Mesu. Bila kita pergi melaut di Medan, mak kami tu bawa kita ambil orang lepas dia yang awal lagi, lepas tu saya ambil Ghazali Putih. Saya ambil dia lagi seorang ni budak UUM, kad dia pengawal keselamatan. Mana tak salah saya pun lupa dia tu sekejap ya. Tapi mak kami ni part time saya, dia boleh kerja. Tapi duty tu dia nak juga surat kebenaran daripada ketua jabatan dia. Dia ni biar namanya dia pun bagi lah, tak apa lah. Jadi bawah tu